Okay korang, hari ni saya nak review sikit pasal Beyblade yang saya baru beli kemarin. Ini dia, Choosy Valkyrie. Inilah dia, layer dia. Saya dah cabut dah tadi. Jadi layer dia macam gini. Kalau lawan-lawan boleh terbuka ni. Ini pula adalah dia punya besi. Campuran plastik dengan besi. Besi dia Z yang bermaksud Zenith. Ini pula dia punya bawah tu. Nampak? Dia punya ni tak rata. Dia punya tak rata. Macam dalam cerita. Tapak dia boleh haus. Tapi yang ni saya main-main tak haus lagi. Ini pula apabila dah siap pasang. Yang ni saya dah tampal stiker siap-siap. Jenis Attack dan pusing belah kanan. Jika beli ni dapat set sekali dengan ni. Jadi saya akan tunjukkan gerak tempur dia ketika berlawan. Okey, jadi sekarang saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan gerak tempur ketika berlawan. 3, 2, 1, ayo hancurkan. Disebabkan saya tiada adik-beradik dan mak ayah saya sibuk, jadi saya lawan sorang-sorang. Saya tak boleh tunjukkan nak lawan dengan siapa. Oh, nampaknya dah tak seimbang. Jadi seperti itulah. Tapi dia punya ni tak keluar-keluar. Saya tak pasti bila ia keluar. Saya agak jika berlawan, ia akan keluar. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Nanti saya akan review lagi Beyblade lain seperti Diabolos. Okay, bye.